Glaukoma ini disebabkan oleh pengumpulan cahaya di dalam mata. Pendekatan mata akan memberikan tekanan pada saraf optik. Saraf optik pula bertanggungjawab untuk menghantar isyarat mata ke otak yang memberikan kita penglihatan untuk melihat dengan lebih jelas. Cara mengatasi penyakit glaukoma. Yang pertama, penglihatan kabur disebabkan tekanan tinggi dalam mata. Yang kedua, nyeri pada mata, rasa sakit akibat tekanan mata meningkat. Yang ketiga, sakit kepala, tekanan mata memberi kesan pada saraf kepala. Keempat, sensitif terhadap cahaya, mata tidak selesa dengan cahaya terang. Kelima, mual dan muntah, tekanan mata tinggi boleh disebabkan loya. Bagaimanakah cara untuk kita mengatasi glaukoma? Cara mengatasi penyakit glaukoma. Yang pertama, mengamalkan gaya hidup sihat. Membuat senaman ringan secara sederhana boleh membantu mengawal tekanan mata. Yang kedua, mengamalkan pemakanan sihat. Makan makanan seperti sayur-sayuran hijau, buah-buahan dan ikan berlemak untuk kesihatan mata. Yang ketiga, kurangkan kafein. Mengurangkan minum kopi secara berlebihan. Kesimpulannya, glaukoma ialah penyakit mata yang berbahaya kerana boleh menyebabkan buta kekal jika tidak dirawat. Jadi, pemeriksaan mata berkala amatlah penting walaupun tiada penawar rawatan seperti ubat, laser ataupun pembedahan boleh membantu mengawal tekanan mata dan melambatkan kerosakan saraf optik. Okey, kejap. Anda ada sebarang tanda-tanda yang kami jelaskan dalam video ini, anda boleh hubungi nombor yang ditenterakan.